Dekat rumah saya ni ada aircon hire 5 star inverter dan usia dah setahun. Kalau saya letak kertas macam ni kan, nampak ni, dia punya angin dia dah tak berapa kuat. Okey, hari ni saya akan tunjukkan punca dia dan macam mana kalau nak buat kalau aircon ni dia angin dia makin lama makin perlahan. Ini benda pertama yang anda kena buat. Jom. Okey, mula-mula sekali kita tutup dulu aircon dan tutup plug dan tunggu sampai dia benar-benar tutup, barulah kita mula kerja. Walaupun hire ni sebenarnya ada function smart cleaning, dia boleh bersihkan kotoran, tapi dekat cooling coil tu je, filter tak boleh bersih. Filter kena buka dan bersihkan. Okey, cabut daripada tepi dan ke tengah, kemudian cabut filter tu daripada bawah dan tarik sahaja. Nampak tu betapa teruknya habuk dekat sini walaupun baru pakai setahun. Okay, jom kita bersihkan. Untuk bersihkan filter ni mudah je, kita pakai air pipe je, terbalikkan filter tu dan kemudian sembur daripada bawah ni, daripada tempat bahagian melengkung ni. Bila kita sembur daripada tempat ni, nanti kotoran tu akan jatuh ke bawah lah. Boleh lihat betapa banyaknya kotoran yang melekat dekat filter ni. Ini baru setahun ni, kalau yang 2 tahun tu lagi tebal lah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak aircon kita ni masa beli elok je, kuat je. Tapi bila dah lama tu makin lama makin perlahan, ini adalah antara sebab utamanya. Jadi siapa-siapa yang tak pernah lagi cabut filter tu, boleh cabut filter sendiri kat rumah dan boleh bersihkan dulu sebelum pergi ke step yang lain-lain lah. Sebelum pergi kepada outdoor unit, sebelum pergi kepada dia punya cooling coil, blower tu, boleh proceed dengan benda ni dulu, bersihkan dulu. Kita basuh dua-dua filter tu, basuh sendiri je, zero sampai bersih, benar-benar bersih sampai puas hati. Tengok tu, boleh tengok betapa tebalnya habuk-habuk ni. Macam mana lah angin nak keluar kan, sebab habuk yang menutupi filter ni terlalu banyak. Kita basuh sampai bersih dan lepas daripada ni kita akan keringkan dekat kipas. Okey, kalau tengok dalam ni dia bersih je, sebab hire ni ada function smart cleaning. Dia akan freeze-kan kita punya cooling coil ni dan dia akan buang kotoran. Kita boleh flush out dah dia punya kotoran ni. Tapi yang kotoran tepi-tepi ni kena bersihkan lah sikit kan. Bersihkan lah sikit sebelum kita pasang dia punya ni, dia punya apa tu, dia punya filter. Filter ni dah ada dua ni, satu tempat yang macam ni, ini yang berada di bawah dan yang tak ada tu berada di atas, macam ni. Kita ikut dia punya tu, dia punya tempat tu, masukkan je, tolak je sampai ke atas. Lepas sampai ke atas tu kita masukkan macam ni. Okey, macam tu. Sebelah lagi pun sama. Okey, dia punya guide dekat sini, masuk dalam lubang dia. Okey, masuk dalam lubang, masuk lubang, tolak je sampai atas. Dah sampai atas tu, lepas tu kemudian sekali tu masukkan celah. Okey, alhamdulillah selesai. Kemudian boleh tutup. Tutup ni sikit, sikit. Tekan tengah. Alhamdulillah settle. Jom kita on. Kita dah on dah. Kita guna speed yang sama. Okey, ni kat bawah kan, saya bawa naik atas. Okey, saya bawa naik atas. Dia memang kuat lah, angin ni memang kuat, sangat berbeza dengan mula-mula tadi. Okey, siapa ada masalah yang sama, aircon jenis apa pun lebih kurang dari cara dia. Okey, semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.